tu semua dah gelap. Dah shutting, budak-budak dah balik. Dah pass out. Lepas tu tak boleh lah. Tak boleh lah. Aku masuk motor tu. Parking kan besok mau buat. Lepas tu celik dari semua dah pergi. Tak adalah. Itu malam tu kan tidur dekat danau. Okey. So parking motor awak jalan masuk je lah. Parking motor, jalan masuk. Tidur kat danau. Tidur, lepak semua. Esok okey. pagi, pergi buat benda tu lah. Declaration. Ya, okey. Kena sound lagi. Handuk mana ni? Pukul berapa dah ni? Kita nak gerak dah ni. Tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai. Dia, kau tahu, janji pukul 9. Dia Adib ni pemenangan. Budak-budak dia 8.30 ke 8.20 dah sampai lah. Dia tayar bergolek 8.45. 8.45, 8.50. Okey. Gila lah. Aku dah kena dah time tu. Tapi cerita ni cerita betul lah, Wan. Awak tak kencing saya lah. Sumpah. Aku cakap kau celik kalau live ni lagi mesti dia naik. Ni betul cerita ni apa yang terjadi kat sana. Semua cerita yang apa aku cerita ni. Saya live ni sebab saya live ni sebab saya nak cari awak dengan Talapia je. Sebab itu saya dengar ada orang hantar kat saya, mengata kat saya. Apa benda? EFS Taxi. Apa benda? Awak dengan Talapia mengata kat saya. Mana ada saya mengata abang? Ben aku. Tapi bukti ada. Bukti apa? Abang. Abang mai sini. Bukti apa? Anak saya dah turun kat awak ah. Awak dengar ajak awak dengar. Okey, mai jap. Abang. Ada. Abang buat macam mana selalu abang buat. Apa saya nak kotepol? Apa buat selalu macam mana abang buat. Okey, satu cepatlah. Cepatlah bang. Nak tengok, Uncle nak tengok. Aku nak tengok. Buat kan. Waduk pergi. Weh, hang tengok dah aku cium pok hang. Tengok gambar semua dah. Celeh. Memang